Ya, I think paling penting sekali ialah kita, walaupun kita bekerja, kita ada income, kita ada gaji, kita jangan merasakan bahawa kita dah selesa. Kita harus mempunyai second income generator, second income, pendapatan yang kedua. Sebab apa? Apabila kita bersara, kita pastikan bila kita bersara selesa. Saya katakan tadi kan, kita mempunyai komitmen kewangan, rumah, kereta, education fund, kita punya medical expenses. These are all kita punya financial commitment yang kita mesti ada. Okay. So hopefully diharapkan bahawa apabila kita sampai age kita nak bersara sebelum 60 tahun, kalau boleh, segala masalah kewangan ni kita selesai. Maksudnya bila kita bersara, kita dah tak berhutang. Dan kita mempunyai, cuba kita bayangkan bahawa kalau gaji kita tu 60% sekarang ni digunakan untuk nak bayar kereta, bayar rumah, bayar education, tuition anak dan sebagainya. Tetapi besok bila you dah bersara, about 50 to 60% of kita income kita free. Kata orang. And banyak kita ada free cash. So itu akan melegakan kita. That is kita punya objektif yang kita harus capai bila kita bersara. Kita tak mahu bila kita bersara kita masih berhutang. Sebenarnya ramai berlaku begitu. Okay. So bila kita ada berhutang, bila umur kita 60 tahun, kita terpaksa mengeluarkan duit daripada EPF kita. Itu yang dikatakan oleh EPF. Ramai yang bila bersara tak selesa. Sebab you withdraw your money EPF to settle all your housing loan. Download Malaysia's leading AI investment tool, Value Farm, for free now at Google and Apple Play Store.